Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan AJK Masjid Ibnu Sina Sungai Jernih, Gawai Syarak Haji Baharudin dan pemimpin masyarakat yang lain, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaannya dapat sama-sama kita bertemu lagi dalam majlis ilmu bacaan hadis kita. Mudah-mudahan kita semua diberkatinya dan dikurniakan syurganya di akhirat nanti. Allahumma amin. Pada sesi ataupun perjumpaan yang lepas, kita telah selesai membincangkan hadis berkenaan dengan masa. Masa menjadi singkat, yang mana secara panjang lebar kita membincangkannya. Maka hari ini kita akan masuk hadis ke-21. Separuh dah buku ni, iaitu hadis berkenaan dengan tanah Arab menjadi subur dan makmur. Ke surat 126. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari an Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-mal wa yafidha hatta yakhruja ar-rajul bizakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Rawahu Muslim. Hadis sahih. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kami Ya'qub, dan dia merupakan anak kepada Abdurrahman al-Qari, daripada Suhailin, daripada bapanya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadinya qiyamah sebelum harta kekayaan telah bertumpuk-tumpuk dan melimpah ruah, sehingga seorang lelaki pergi ke mana-mana sambil membawa hartanya untuk dizakatkannya, tetapi dia tidak mendapati seorang pun yang setia menerima zakat itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur,
kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Maka hadis ini riwayat Imam Muslim. Secara umumnya kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan pun dah faham. Yang mana dalam hadis ini, pertama Nabi kata tak berlakunya kiamat. Maksudnya ada perkaitan berlaku dengan tak berlaku, dengan ada peristiwa yang dikaitkan selepasnya. Sehingga banyaknya harta, lepas tu melimpah ruah harta. Itu satu keadaan. Yang mana pula keadaan ini orang lelaki datang berzakat, tapi tak ada orang nak zakat tersebut. Macam orang nak bagi duit, orang nak bagi harta, dia nak keluarkan harta ni untuk zakat. Kalau bagi pada kita, contoh kita layak, kita ambil. Tapi ketika itu orang tak nak lagi duit zakat, harta zakat. Dan pada masa itu juga tanah di negara Arab bukan tempat lain, menjadi subur dan banyaknya anhar, iaitu sungai-sungai. Nahrun jamak dia anhar, sungai-sungai. Maka dalam kitab Mawsu'ah Al-Akhirah, Mawsu'ah ni apa? Ensiklopedia. Tebal lah. Kalau ensiklopedia ni buku tebal. Ensiklopedia, contoh sirah Nabi ataupun hidup Nabi, panjang lah. Ensiklopedia solat, fiqh solat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka besar, banyak lah perbincangan kat situ, yang ditulis oleh Syekh Mahir Ahmad As-Sufi, menyatakan bahawa harta pernah menjadi melimpah ruah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini juga dikatakan keturunan daripada Umar, sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang kedua. Zaman itu banyak dikatakan harta. Bahkan sehingga ada seseorang pada zaman beliau menawarkan harta sedekah, tetapi tidak didapati orang yang mahu menerima daripada sedekah tersebut. Maka Syekh Mahir Ahmad ni As-Sufi ini mengaitkan hadis ini dengan zaman siapa? Zaman Umar bin Abdul Aziz. Samalah dengan cerita lelaki datang dengan harta dia, ingin berzakat tapi tak ada orang nak. Walau bagaimanapun, maka ada pendapat daripada sudut yang lain. Dia kata pendapat yang paling hampir seperti yang dinyatakan dalam kitab ini, ia akan berlaku pada zaman Al-Mahdi dan zaman Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita akan pergilah tuan-tuan, kalau sebut sini nanti dah habis point. Kita pernah cerita tu zaman Ya'juj dan Ma'juj. Pada zaman itu pula makanan tiada, yang mana Nabi Isa dengan pengikutnya tak terlawan Ya'juj Ma'juj ini duduk di satu bukit. Maka ketika itu kepala lembu lebih mahal daripada emas. Tak ada makanan. Kepala lembu, kalau orang bagi kepala lembu tu, ia boleh dijadikan makanan, dia lebih mahal. Kita dah sebut dulu tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, yang mana Nabi kata celaka bangsa Arab kerana binasa kemusnahan itu telah dekat, yang mana pintu Ya'juj dan Ma'juj ini telah terbuka sebesar ini. Kita pernah sembang dululah tuan-tuan, kita pernah bincangkan dulu. Ada pendapat kata harta yang berlimpah ruah ni pada zaman Al-Mahdi.
Sebab dan juga Nabi Isa, selepas sahaja mati Ya'juj dan Ma'juj ini, negara ataupun dunia ini menjadi aman. Aman. Dajjal juga sudah mati. Dan ketika itu Dajjal juga kita akan sebut nanti, tak sampai lagi, satu persatu lah. Maka ketika itu harta banyak. Banyak orang ni pun ada harta, orang itu pun ada harta. Orang ni nak bagi zakat, tak mau, dia pun tak layak untuk diterima zakat. Ini kerana banyaknya harta yang melimpah ruah dan bumi mengeluarkan keberkatan serta galiannya. Ketika itu kita tahu yang mana bumi ini akan mengeluarkan banyak harta ataupun galian-galiannya seperti emas, dan juga turut dikaitkan juga dengan mungkin petroleum dan sebagainya. Di negara Arab Saudi sendiri misalnya, dia kata salji telah beberapa kali turun di kawasan Tabuk. Kita tengok ada kawasan Tabuk yang mana dia panggil apa? Salji turun. Padahal seperti yang kita ketahui, salji merupakan komponen utama untuk pembentukan tanah yang menjadi basah dan berair, sehingga tanah yang gersang jika ditimpa salji akan terus menerus menjadikan ia subur. Maka dalam penurunan salji tersebut, asalnya tempat itu gersang, dia boleh jadi basah, cair, maka lama kelamaan subur. Maka subur, tumbuhlah pokok. Terlebih lagi di Arab Saudi pada ketika ini sering turun hujan dan banjir seperti di Riyadh dan sekitar. Mungkin banyak penerimaan hujan, dan malah bukan kata hujan boleh menyebabkan banjir. Ini perubahan keadaan demi keadaan yang dulunya tidak ada. Dulu tak ada. Perang Tabuk ini kita tahu waktu panas. Nanti kita akan sebut hadis. Saya pernah sebut dulu tuan-tuan, masa berkenaan dengan ayat ataupun tajuk yang pertama dulu, yang kita bincangkan ayat tersebut berkenaan dengan orang munafik. Dan orang munafik ini perangai dia, benda yang Nabi suruh buat, dia tinggalkan. Benda yang Nabi larang, benda itulah dia nak buat. Benda itulah dia berkenan nak buat. Dia bertikaikan itu, bertikaikan ini benda Nabi. Orang munafik. Nanti ada hadis tu. Dan ketika itu perang Tabuk, kita ingat Nabi meninggalkan Madinah, dan Nabi keluar dalam lingkungan 50,000 kalau tak silap saya, bala tentera. Dan ketika itu perang akan berlaku pada musim yang panas, Tabuk. Nabi keluar sebab Nabi dapat pengkhabaran yang mana orang-orang balik berniaga dari Syam. Dia kata akan ada bala tentera daripada atas Madinah akan menyerang Nabi siap sedia. Panas. Lepas tu bila panas ini, Nabi kata siapa sampai ke Tabuk, janganlah dia menyentuh mata air sehingga aku sampai. Nanti kita akan baca hadis tu. Maka Profesor Corner, ahli geografi dan astronomi, sebut geografi tuan-tuan, dia tak lari dengan geologi. Saya minta maaf Haji Baharudin dengan Puan Hajah, tak dapat pergi lah. Saya terlibat dengan program pelajar. Dia rancangan dia lebih awal lagi sebenarnya. Saya lebih tua Haji lah. Saya pergi ke Perak. Khamis malam kami bergerak, bercamping atau berkemah. Tempat tu nama Lenggung tuan-tuan, Lenggung Perak. Saya pun tak terfikir pelajar saya ni buat kertas
Kertas kerja ni ke sana camping, saya tengok ada aktiviti boleh buat. Saya pun lulus kan lah. Lulus saya tengok aktiviti sesuai dengan bajet sesuai, saya lulus. Bila pergi tu kita kata pergi naik apa ni, bas, lepas tu naik train. Sengaja nak naik train, panjang perjalanan tu. Pikul bawa kemah semua, mengembara kata. Sampai situ pun tempat tu penuh dengan tinggalan arkeologi pun, lembung. Saya tengok kat situ bila itu ada aktiviti yang kami pergi tu, antaranya dia panggil apa, menelusuri gua. Adalah gua di situ, kami pergi lebih kurang 5 gua. Adalah nama gua Memerangnya, gua Puterinya, gua Ngaung saya tak pergi. Jadi nama-nama gua dia. Dua Asar, gua Asar, gua Batu Kapur. Dekat situlah dia jumpa manusia yang dikatakan hidup zaman Paleolitik. Sebut ni kebetulan pula. Paleolitik yang mana manusia ini ditanam kata sekitar sini ditunjuk. Dia jumpa tulang-temulangnya, maka masa zaman British tu pun dah dibawa ke kalau tak silap saya bawa ke negara, ke sana lah, bawa ke negara dia. Sekarang saya tak pasti tuan-tuan, saya pun tak tanya balik. Lepas tu ada jumpa pula galian yang orang yang hidup zaman logam, Neolitik. Lepas tu bila masuklah gua tuan-tuan, gua tu dia ceritalah gua dengan kaitkan dengan adalah unsur-unsur sainsnya. Dia ada stereotype. Yang turun daripada atas, yang tu lama-lama air tu dia sikit boleh cantum pula jadi tiang. Saya tengok ia kebesaran Tuhan. Dia tuan-tuan dikaitkan itulah gua yang sebenar, ataupun dipanggil apa, suatu kejadian Allah yang telah tetapkan yang bumi ini telah hidup. Kata kajian lah, sebab kami pergi galeri tu ratusan juta tahun. Dia potong batu tu, ada batu yang dipotong dengan diamond tu pecah dia. Tebal tak tebal, dia ada batu lipatan dia berapa kali lipat lapis tu. Lepas tu dia ada nama-nama, ada 200 juta tahun, ada 300 juta tahun. Ada yang ditumbuh disebab apa ni, gunung berapi di Danau Toba. Kita subhanallah. Penerang tu masa kami pergi galeri, dia kata bumi kita telah hidup umurnya begitu panjang. Tak ceritalah dinosaur tu memang iya. Jumpa ada isu, dijumpa lagi perak man. Tu semua. Jadi saya kata inilah masa tuan-tuan yang hari ini yang kita baca hadis ini. Kalau kata hadis akhir zaman, kalau bandingkan yang dengan dapatan-dapatan batu batan tu yang didapat tu, memang betul lah, lama lah kita bumi ni ada. Cuma adalah tuan-tuan dia ada kaitkan dengan Homo sapien yang dia ada buat juga. Saya tak ingat betul, ada homo-homonya daripada monyet menjadi manusia, Homo sapien. Saya cuba baca-baca balik fatwa-fatwa ni, dia banyaknya dikaitkan dengan bacaan daripada pengkaji sains. Yang pengkaji sains orang putih ni juga, yang mungkin ada unsur keagamaan Kristian tu, dia cuba matchkan dengan teori Darwin, non-Adamic human. Dia kata adanya hidupan yang sebelum Nabi Adam. Sebab dia baca Bible, dia percaya Adam. Dia kata Adam ada, Hawa ada. Tetapi dia kata ada dulu lagi kehidupan yang sebelum Nabi Adam, ada jenis manusia yang bukan digelar manusia, non-Adam, dia kata human. Istilah saya baca. Tapi pendapat daripada dia ada riwayat-riwayat lah yang dikaitkan. Saya baca fatwa mufti wilayah antaranya. Kalau tak terbaca, tak terfikir nak baca. Jadi dikaitkan, adalah riwayat-riwayat tapi agak lemah nak dikaitkan. Mungkin ada satu hadis yang statement ni sangat lemah. Dia kata ada satu kehidupan yang berada di alam yang lain, yang ada Nabi yang macam mana Nabi yang berada, kita ada. Contoh sana Nabi Adam ada, sini pun ada Nabi Adam. Tapi hadis tu dipertikaikan oleh ulama.
Maka tak ada kait, tidak ada sandaran umat Islam kalau kata riwayat itulah, tak ada. Tu je ada beberapa riwayat, tapi riwayat tu sangat lemah, tak diguna pakai. Tapi bila saya baca balik yang fatwa yang lain, dia kata Adam tetap orang pertama. Yang itu macam mana? Allahu a'lam, mungkin jin dan sebagainya. Ada dia kaitkan dengan kehidupan yang datang sebelum tu. Allah cadangkan, Allah nak cakap dengan malaikat yang dia nak cerita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadikan Adam ni sebagai khalifah. Khalifah tu sendiri maksudnya pengganti, ikut kan. Seolah ada orang yang sebelum itu. Maka dikaitkan siapa yang sebelum ada di Adam tu? Dikatakan ialah jin yang banyak merosakkan kehidupan sebelum itu. Panjanglah perbahasan tuan-tuan. Jadi ini saya kata, bila saya tengok balik bulan tempat saya duduk tu banyak batu. Batu dekat sungai, batu-batu. Dan batu ni tidak dibenarkan oleh orang Jabatan Geologi untuk pengusaha tanah ni buang alih dan sebagainya. Sebab dia ada nilai sejarah. Dia kata ada USM datang buat kajian sebagainya. Saya kata, tak sangka pergi tempat ni banyak cerita sejarah bunyi. Lenggung tu dia kata, ustaz tak pergi, nanti datang sini lagi, pergi Tasik Rapan lah, sini lah. Dia kata banyak lagi sejarah-sejarah yang ada di kawasan. Pernah ada jatuh, dia panggil apa? Meteor. Dekat situ pernah jadi kiamat yang kecil. Lepas tu ada dia ambil gambar satu bukit tu yang dulu bila macam mana dia kata satu percikan tu akan tumbuh bukit yang lain. Ini dah berlaku ratusan juta dahulu. Allahu a'lam. Tapi inilah realitinya. Memang Nabi-Nabi dulu pun lama dah. Nabi Adam tu berapa lama kan? Kita pun tak tahu. Tapi mungkin ini sebahagian kajian-kajian yang boleh juga kita gunakan dengan tubuh kita, sandarkan untuk mengatakan kita ni dah di akhir. Berdasarkan kajian-kajian batu dan sebagainya dapatan tu. Baik. Memaklumkan, profesor ni kata memaklumkan dia juga astronomi. Dia kata bahawa apa yang dikhabarkan oleh baginda pada 1400 tahun yang dahulu, bahawa sekali lagi dataran Arab itu akan menjadi daerah yang subur serta dipenuhi kebun-kebun dan sungai-sungai, benar-benar terjadi. Siapa ni? Mak Saleh ni tuan-tuan. Dia pun akui ini kerana era salji baharu, New Snow Age, sebenarnya telah bermula sekali lagi. Yang dia kata, dan sekarang salji di kutub utara sedang merangkak atau bergeser perlahan-lahan ke arah selatan mendekati semenanjung tanah Arab. Maka dia kata pandangan Profesor Corner hampir sama seperti pandangan Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wadi dalam bukunya Asyratus Sa'ah. Asyrat, tanda-tanda lah. As-Sa'ah, kiamat. Yang mengatakan bahawa sekiranya kita menggali tanah di Jazirah Arab, maka kita akan menemui peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahawa dahulunya Jazirah Arab pernah menjadi daerah yang subur. Ini kajian lah. Dia dapati dulu Jazirah Arab ini dulu pernah diturun salji, subur, dan lepas tu gersang balik. Zaman Nabi gersang, maka Nabi kata nanti akan jadi subur balik. Mungkin kita faham begitu. Buktinya dia kata sangat banyak, antaranya adalah peninggalan-peninggalan yang ditemui di bawah batu batan. Disebut kembali hijau kerana ternyata dahulunya tanah Arab itu memang hijau. Maka dia dikaji, dahulu didapati Arab ini sebenarnya memang subur, hijau. Antara buktinya adalah penemuan para ilmuwan geologi. Namun menjelang hari kiamat, tanah Arab akan kembali subur, ditanami dengan aneka tumbuhan dan dialiri sungai-sungai. Maka kita boleh lihatlah di negara-negara Arab yang panas ini,
Yang dahulunya panas, gersam dan kembali subur. Bahkan saya pernah tengok ada satu projek, kalau tak silap saya, di Saudi, yang merancang untuk mereka sendiri merancang untuk membuat kaedah menyuburkan tanah di sana. Apa yang jelas daripada hadis tersebut bahawa negara-negara Arab akan dilimpahi dengan air yang banyak. Dulu susah air, hari ini senang air. Sehingga menjadi beberapa sungai tumbuh di atasnya pelbagai jenis tumbuhan sehingga menjadi padang rumput, kebun-kebun dan bahkan hutan-hutan. Maka dia kata bukti yang mendukung pendapat ini adalah muncul di zaman ini sumber-sumber air bagaikan sungai dan tumbuh di atasnya pelbagai jenis tanaman yang akan terbukti segala hal yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube hal tersebut, mungkin boleh Google, jumpa keadaan Arab yang sekarang yang subur. Muaz bin Jabal, ini hadis kita nak baca ni, telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Tabuk. Tuan-tuan kalau masih ingatlah, perang Tabuk ini Nabi berperang musim panas, terlalu panas, kelengkapan tidak cukup. Saya tak sebut tadi, kelengkapan tidak cukup. Maka muncullah sahabat-sahabat Nabi yang kaya ke hadapan, tawarkan sekian. Atau Osman tawarkan sekian, Abu Bakar tawarkan sekian, Umar tawarkan sekian, Abdul Rahman bin Auf tawarkan sekian. Banyak yang mengeluarkan harta mereka. Sehingga kan dalam riwayat Nabi mendoakan Uthman dan juga Nabi mendoakan, dia panggil Abdul Rahman bin Auf, semoga Allah, dia kata aku ada sekian aku bagi untuk jalan Allah, sekian untuk aku simpan sedikit untuk keluarga aku. Nabi kata semoga Allah memberkati apa yang kamu simpan, apa yang kamu infakkan. Disimpan pun dapat berkat, yang dibagi pun dapat berkat. Osman pun sama, doa yang baik pada Nabi. Maka perang Tabuk kelengkapan tidak cukup, panas. Ada juga dalam kalangan orang munafik di Madinah memberi alasan, kalau masih ingatlah, munafik bagi alasan. Tapi Nabi tahu. Dan ada dua orang Islam yang betul beriman. Dia betul-betul beriman tapi tak pergi, bagi alasan panas dan sebagainya, hal keluarga. Maka turun ayat Quran berkenaan dengan dia supaya dia dipulaukan. Memang ada dalam ayat Quran yang mana nama dia ni disebut sebagai Ka'ab bin Malik, kalau tuan-tuan masih ingat. Nabi tinggalkan Ali berada di Madinah. Nabi tinggalkan Ali, tinggal di Madinah, dan Ali mengejar Nabi untuk kembali duduk dalam barisan tentera kerana dia tak tahan dengan gosip-gosip orang munafik yang mengatakan Ali ni penakut, Ali ni macam ada kena-mengena dengan Nabi. Oh, tak pergi perang, dia duduk tinggal dekat Madinah. Orang lain pergi perang, Ali tak boleh. Aku bukan penakut, aku bukan begitu. Dia kejar Nabi. Maka Nabi kata, sebab Madinah kena ada orang lelaki jaga, orang yang kuat juga. Takkan nak tinggal orang perempuan, orang tua, negara kosong, tak ada tentera yang tinggal. Mesti ada juga. Ali antara yang kuat. Maka Nabi tinggalkan Ali, suruh jaga orang di Madinah. Nabi keluar dari Madinah. Dan satu kata yang hebat daripada Nabi, Nabi kata, tidakkah kamu Ali mahu menjadi tempat seperti Nabi Harun alaihissalam ketika mana
Musa meninggalkan kaumnya dengan Nabi Harun ini seketika, yang mana Nabi Musa mengambil wahyu di Tur Sina. Seolah tempat Ali ni macam level Nabi Harun AS. Kan Nabi Harun AS diminta oleh Nabi Musa untuk jaga kaum ni sekejap. Nabi Harun ni lembut sedikit, Nabi Musa ni dia keras sikit. Jadi Nabi Musa pergi ambil wahyu. Seolah begitulah Nabi Muhammad pergi keluar berjuang, kau stay macam tempat kau ni tempat Nabi Harun AS. Boleh. Tak pedulilah orang cakap apa, Nabi Muhammad cakap itu, boleh unduli. Ni semua gosip-gosip daripada orang munafik jahat. Dia orang jahat. Dah lah dia tak pergi. Lepas tu ada yang pergi melemahkan semangat. 50,000 ada yang duduk dalam kumpulan tu. Apalah, tengok kita lalu ni pokok banyak, berbuah, tamar. Duduk stay je, panas, duduk rumah je, kutip buah lagi bagus. Orang pun ada sebahagian terpengaruh juga sedikit, tapi dia tetap melemahkan semangat orang Islam. Ini kerja orang munafik. Nanti ada yang pergi juga. Nanti kita baca. Maka dia kata, sesungguhnya kamu, Nabi kata, insya-Allah akan mendatangi mata air Tabuk esok hari. Perjalanan ni kita akan sampai ke Tabuk, kita akan jumpa satu mata air. Dan sesungguhnya kamu tidak akan mendatanginya sehingga siang sudah meninggi, yakni waktu zuhur, waktu duha, iaitu matahari baru naik satu galah. Waktu ni dah start panas. Kalau kita keluar bercangkul rasa batang kuk ni, panas lah ni, yang duha lah tu. Sampai barang siapa daripada kamu mendatanginya, maka janganlah ia menyentuh airnya sedikit pun sehingga aku sampai. Nabi kata, jangan usik. Sebab Nabi bergerak dalam ramai. Sebab Nabi bergerak, sekali-sekali Nabi duduk depan, sekali-sekali Nabi duduk tengah, sekali-sekali Nabi duduk belakang. Sebab nanti dia balik pun Nabi bergerak begitu. Sebab tu nanti dalam cerita dalam Tabuk ini, bila Nabi naik tempat yang sedikit tinggi, Nabi tengok pergerakan umat Islam. Ketika ini datang satu kumpulan lelaki yang mendekati Nabi. Maka Nabi kata, Nabi ajak Ammar bin Yasir, Nabi ajak Uzaifah bin Yaman bersama dengan dia. Nabi kata, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Nabi sebut. Ini semua dalam rancangan nak membunuh Nabi. Tapi Nabi tahu, Nabi dikhabarkan oleh Jibril AS. Maka Nabi masa tu dia kata, siapa sampai jangan musik, jangan sentuh. Akhirnya kami datang dan ternyata ada 2 orang yang telah mendahului kami. Ada dah 2 orang dah sampai. Mata air itu bagaikan tali sandal yang mengucur sedikit air. Nak bagi tahu dia sampai tu, Nabi sampai tu, nampak air, mata air tu makin mengecil. Dulu banyak sikit, tapi jadi makin mengecil, tak banyak air dah keluar. Muaz berkata, lalu Nabi SAW bertanya kepada kedua-duanya, orang lelaki yang sentuh ni, apakah kamu berdua telah menyentuh sedikit daripada airnya? Keduanya menjawab, na'am, betul. Kemudian Nabi menceca keduanya. Nabi marah dan mengatakan berbagai perkara kepada keduanya. Nabi marah, kenapa sentuh sebelum aku sampai? Sebab orang munafik ni, benda yang Nabi larang, benda tu dia suka buat. Benda yang Nabi suruh, benda tu lah dia tinggal. Sebab tu malam, solat malam antara benda yang dibenci oleh orang munafik. Orang munafik tak datang sembahyang malam, dia tak datang sembahyang subuh. Di zuhur ada lah, so siang nampak Nabi di sembahyang sekali dengan Nabi dan sahabat. Malam tak ada, tak nampak, dia tak datang. Subuh lagi lah, waktu tidur. Maka Muaz berkata, kemudian mereka mencedok air daripada mata air sedikit demi sedikit sehingga air tersebut terkumpul di suatu wadah. Jika bersahabat mencedok sikit-sikit, kan? Muaz berkata, akhirnya Nabi mencuci kedua tangan dan muka di dalamnya, lalu baginda mengembalikan air tersebut ke dalam air mata air. Sahabat cedok dalam bekas, kan? Nabi air tu
Lepas tu Nabi juga gunakan air tu, Nabi basuh tangan dan Nabi basuh muka. Lalu baginda SAW mengembalikan air tersebut ke dalam mata air. Selepas itu mata air itu memancar dengan jumlah yang banyak. Maka ini Nabi, tuan-tuan, kelebihan Nabi, mukjizat Nabi. Maka Nabi kembalikan air itu yang tadi mungkin mengucur air itu, lepas tu jadi banyak air. Dan atau dia berkata dengan melimpah sehingga semua orang dapat menggunakannya. Maka air itu menjadi banyak kembali. Tapi tidaklah banyak sangat dia air mata air. Tadi muncul sikit. Akhirnya Nabi bersabda, hampir saja wahai Muaz, seandainya umur kamu panjang, nescaya kamu akan melihat tempat ini dipenuh dengan kebun-kebun Tabuk ni. Ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka inilah sandaran para ulama menyatakan bahawa Tabuk akan subur, tidak sebagaimana dahulu. Sebab ada air mata air, dan air mata air inilah yang berkembang. Ada riwayat mengatakan air ini bernama Wishal. Dan ada juga riwayat mengatakan seandainya kamu tidak mengusik air ini, Nabi kata, nescaya air ini boleh akan mengembang menjadi seperti lautan. Banyaklah. Itu sikit ini. Kalau tak usik, tapi dua munafik itu dah usik, maka tak jadilah macam yang Nabi sebut tu. Riwayat Muslim. Ini Tabuk tadi. Ini nak mengatakan sandaran para ulama yang mana hari ini kalau Muaz kamu hidup lama, kamu akan lihat tempat ni banyak kebun, yakni subur. Ini yang berlaku sekarang. Sebagai ulama berpandangan bahawa perkataan murujan wa anharon bermaksud subur lagi makmur, kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Inilah kata ilmuwan Islam. Inilah merujuk kepada subur dan makmur. Bahkan telah dibuktikan melalui ilmu geologi bahawa tanah Arab itu asalnya tandus, kembali menjadi subur. Maka orang pun buat kajian, yang dulu tandus hari ini boleh jadi subur. Perkara ini dibuktikan dengan fakta dan kajian sains, di mana tanda-tanda ini nampak jelas. Dan angin salji yang menghujani bahagian utara Eropah dan Amerika setiap musim salji tiba. Dan terbukti bahawa salji telah beberapa kali turun di tanah Arab, sebagaimana yang diberitakan melalui media. Salji. Maka inilah yang berlaku hari ini. Maka dia kata bahkan kini gurun Sahara pun telah mulai menunjukkan fenomena yang mengagumkan, di mana gurun padang pasir pada ketika ini telah mulai kembali hijau dengan tumbuhnya rumput-rumput yang hijau. Ini gunung-gunung pun kita dapati pun sekarang meriah, dan binatang-binatang pun suka, baik liar ataupun dipelihara untuk mereka makan. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kita tidak perlulah mempertikaikan lagi. Kita ni mungkin banyak masa lagi dan sebagainya. Kita pun tak tahu bila. Kan tadi pun saya dah sebut, hidup kita ni ataupun bumi kita ni, dunia kita ni dah terlalu tua. Dan kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kontang, tapi sekarang ini mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon. Sebab hadis ni sebut ardu Arab, tanah Arab. Kalau Malaysia tak termasuk. Negara-negara yang Nabi sebut ni ialah sebagai tempat Arab, Jazirah Arab, Jazirah Arab. Bukannya sebelah kita. Kita memang subur daripada dulu lagi. Sekarang ini padang Arafah telah dipenuhi pohon sehingga kelihatan menghijau, dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Dulu panas. Keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangkan gambaran
suasana pada mahsyar itu tempat berhimpunnya seluruh makhluk pada hari akhirat nanti. Nampak okey lah. Ini menurut pandangan penulis. Mungkin kita lihat okey lah, sejuk sedikit. Tetapi dia panggil apa? Kita nak gambarkan macam pada mahsyar lah. Sebab kita tengok pada Arafah ni berkumpulnya orang Islam di situ mengerjakan haji. Kuranglah sikit sebab dah ada rumput, tandus, kurang dah. Ia merupakan tujuan utama dan pelajaran penting yang diambil daripada suasana wukuf jemaah haji di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah tahun Hijriah. Habis. Maka kesimpulan di sini dikata tuan-tuan, hadis ni kita sebab dia lebih pada penempatan dan tidak huraian-huraiannya lebih kepada tanah itu. Dan kalau nak, kalau kita tuan-tuan ada slide tu senang, saya boleh bawa cocok pendrive, boleh kita tayangkan. Bolehlah dari masa ke masa kalau nak benda tu. Cuma saya kena sediakan slide lah. Boleh je insya-Allah. Kan, ada benda-benda mungkin kadang tu perlukan slide. Kita tengok, wow, macam ni. Ini baru real kan. Kita nampak yang dulu, yang sekarang. Contoh kata dalam peperangan tertentu ke, kalau kata masjid ni dulu elok, dah runtuh. Tempat-tempat peninggalan sejarah dulu yang ada, dah tak ada. Jadi gambar menguti kan. Tentu kena pakai slide ataupun pakai LCD projector tu. Mungkin pihak masjid boleh fikirkan bersama lah. Memang ada tu. Ada? Cantik kan? Ya, slide. Taklah semua, mungkin yang mana perlu kita bagi. Jadi nampak gambaran hijau kan, nampak hijau. Oh dulu sungguh kita dulu gini, sekarang begini. Mana nampak. Hari ini ramai orang memiliki harta berlimpah ruah seperti air tumpah. Berbanding dahulu pada ketika itu, untuk menjadi kaya mereka terpaksa bekerja keras, mengeluarkan peluh. Tetapi kini duduk sahaja pun boleh menjadi kaya. Bolehlah jadi tuan-tuan dikaitkan hadis ini yang tadi yang kita sebut, orang ketika itu selain daripada berkait dengan tempat gersang yang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, juga dalam masa yang sama kita boleh kaitkan dengan keadaan manusia. Tapi setakat ni lah kita pun tak tahu bagaimana nak mengukurnya. Ada lagi orang yang susah yang nak kan zakat tersebut. Yang mungkin kalau kita memakai dia panggil apa, pendapat yang zaman Imam Mahdi itu dan Nabi Isa itu, mungkin masa tu mungkin orang dia gali-gali nak bercangkul ubi jumpa emas betul. Lepas tu dia kata jumpa emas, dia cakap dengan jiran sebelah, oh aku sama juga, aku jumpa dua dah semalam. Orang ni bercakap sama. Jadi masa tu semua orang kaya. Di kampung kaya, di bandar pun kaya. Maka masa tu nak bagi zakat, tak ada orang nak. Semua orang yang dulu dapat zakat, dia pun bagi zakat. Mungkin Allah alam. Tapi setakat ni tak ada lagi lah. Kalau Haji Baharudin Cangkuh dapat emas betul-betul dulu, saya nak pergi juga kebun ni. Saya nak tumpang juga, nak pergi kali. Sehari pun tak apalah. Okey. Jadi ini lambatlah lagi, tapi subur tu dah ada. Hadis ini juga mengajak kita untuk melihat dengan pandangan mata hati, seraya membuat persiapan rapi untuk menghadapinya. Kita nak kata zaman Mahdi, zaman Isa tu, kita pun tak nak hidup zaman tu. Sebab zaman tu terlalu banyak fitnah dan mungkin kita tak mampu nak melaluinya. Tak mampu tuan-tuan. Sebab kalau iman kita ni lah, mungkin dikatakan seperti senipis kulit bawang ni. Kalau ketika itu munculnya Dajjal, kita bimbang, kita pun ikut sama, bimbang. Tak payahlah. Biarlah kita tak ada dan kita dah mati tu, mati dalam keadaan Islam, beriman. Mungkin ketika itu harta banyak pun nak buat apa lagi pun, dah hujung dah. Setidak-tidaknya bersedia menghadapi kematian dan juga kiamat kecil, yakni penghabisan kehidupan di dunia. Kita ready untuk yang itu. Kita baca hadis ni, terasa kita pun nak nak terkejar sana, terkejar sini.
Baru ni ada ustaz yang saya tengok dalam YouTube, bagus juga. Dia kata kita ini memikirkan, melihat orang lain ada itu, terlalu fikir orang lain ada itu, ada ini, kita pun tak bahagia. Kita pun nak macam orang tu. Kita fikir hari-hari, kenapa lah aku tak dapat. Lepas tu kita beria mengusahakan tu, dan sedangkan kita tak mampu nak dapat. Orang tu rezeki dia, kita pun dah rezeki kita. Untuk kita sentiasa berfikir, dan itulah tak bahagia. Yang penting kita fikirkan untuk mati. Kita sebagai orang yang beriman perlulah sentiasa bersedia untuk menghadapi saat-saat fitnah akhir zaman ini. Seperti sebut tadi lah, hal ini kerana tidak ada apa pun yang dapat menyelamatkan kita daripada fitnah dan ujian ini melainkan dengan iman sahaja. Tak ada benda yang lain melainkan kekuatan iman sahaja. Iman ni masing-masing, dan kita ni beriman boleh jadi naik dan turun. Tidak seperti Nabi dan juga malaikat. Malaikat dia statik. Nabi ini sentiasa menaik imannya. Kita mungkin naik, mungkin turun. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Habis hadis kita, ada umur, kita masuk hadis ke-22. Beriman waktu pagi, waktu petang menjadi kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami perkara yang hak, yang benar, kami dapat melihatnya, kami menyadarinya. Dan ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami perkara yang batil, perkara yang dibenci oleh-Mu ya Allah. Kami melihatnya, kami menyadarinya, kami belajar mengenainya ya Allah. Dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang, yang lemah saya sebagai hamba yang tidak lekang daripada kelemahan tersebut, saya mohon maaf. Ada umur, ada rezeki bertemu lagi pada kita siri akan datang. Tak lama dah kita nak berpuasa. Maka kita tutup dengan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.